Dia kata dia nak buka tak boleh. Cuma dia dapat pastikan yang mana ada seorang pelajar pakai baju tulisan Hanafi. Pukul 3 pagi, saksi ada dalam bilik. Waktu yang sama, dikatakan Zara ditemui tidak sedarkan diri oleh pelajar saksi ke-15 itu. Yang sebelum ini. Cikgu bagi tahu Zara ambil nyawanya sendiri. Cinta tiga segi yang tak terjawab, tak terbalas, dan kemudian ada pihak ketiga yang sakit hati pun menjadi punca dan faktor kepada Zara tidak digemari di sekolah tersebutlah. Dia saksi kanak-kanak ke-22 ini adalah pelajar tingkatan 1. Duduk satu blok dengan Zara, satu aras dengan Zara. Dan ketika mana malam 16 Julai pukul 2.35 pagi itu, dia mengakui dia ada dalam toilet. Kenapa? Kerana nak mandi. Kenapa nak mandi awal ni? Kerananya tak nak berebut dengan orang lain. Tak nak bersesak-sesak. Nanti berlaku traffic jam. Seolah-olah macam gitulah. Kemudian bila dia nak masuk ke tandas nombor 1. Tandas nombor 1 ni tuan-tuan kena tahu, ini adalah tandas hotspot kepada pelajar SMK Tun Datu Mustapa. Saksi kanak-kanak ke-20 pun nak masuk tandas nombor 1 juga. Kerana alasan dia nak lepaskan hajat dia lah, dia sakit perut. Tandas nombor 1 yang sama. Saksi kanak-kanak ke-22 pun sama nak masuk tandas nombor 1. Maksudnya ini adalah tandas hotspot. Bila saksi kanak-kanak ke-22 ini pukul 2.35 pagi nak masuk ke tandas nombor 1, katanya dia tolak pintu tersebut, pintu itu bingkas balik. Bingkas balik ni tertolak kembali lah. Kenapa tu? Kerana kata dia seolah-olah ada orang di dalam. Ada orang di dalam. Dia kata dia tak cam muka, cuma dia kata dia nampak. Dia nampak seseorang pelajar sedang pakai baju yang ada tulisan Hanafi. Hanafi ni merujuk kepada rumah sukan, ya. Bukan Persatuan Hanafi, silap cekak Hanafi, bukan. Ini rumah sukan. Kalau dulu tuan-tuan rumah hijau, rumah biru, rumah oren, purple, dia rumah Hanafi, Maliki, Hambali, apa tak tahulah. Ini memang budaya dekat sana lah. Dan kebetulannya adalah rumah sukan Hanafi itu adalah rumah sukan saksi kanak-kanak ke-22 ini sendiri. Okey. Masa dia tengah-tengah mandi tu, okey, dia ceritalah, masa dia tengah-tengah mandi tu, dia dengar ada orang keluar daripada toilet menuju keluar. Dia kata, lepas pada tu, adakah dia nampak? Tidak, dia kata dia tak nampak. Dia balik semula. Dia balik semula ke bilik dia untuk kemas barang, untuk siap-siap lah, susun jadual apa. Dan untuk dia sambung tidur, dia kata dia dengar ada orang berjalan dekat dengan tangga. Menuruni tangga, lebih kurang macam itulah, dekat kawasan tangga. Adakah dia nampak? Tidak. Sekali lagi dia kata dia tak nampak. Cuma itulah yang dia bagi tahu kepada mahkamah situasi malam kejadian 2.35 pagi. 2.35 pagi tuan-tuan, dia mandi. Dia selesai mandi pukul apa? Dia bagi tahu ni. Pukul 3 pagi. Pukul 2.35 pagi ini adalah waktu yang paling dekat dan hampir dengan waktu di mana Zara ditemui tidak sedarkan diri. Betul tidak tuan-tuan? Sebab Zara ditemukan tidak sedarkan diri pukul berapa? 3 pagi. 3 pagi. Jadi ada kurang lebih dalam 25 minit sebelum Zara ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang itu. Itu tandas macam ni, ya. Ni tandas, katakanlah ni tandas. Dia tolak pintu tu nak ke dalam, seolah-olah tertendang balik, macam ada orang.
Okey. Lepas pada tu apa berlaku tuan-tuan? Dia kata macam ada orang dia nak buka tak boleh. Cumanya yang peliknya, macam mana dia boleh nampak orang yang kat dalam tu? Sebab dia kata dia nak buka tak boleh. Cuma dia dapat pastikan yang mana ada seorang pelajar pakai baju tulisan Hanafi. Sebab tadi kan ingat kan dia kata dia tolak pintu tersebut dan pintu tersebut kembali tertolak dan seolah-olah ada orang dia dalam tandas itu. Tuan-tuan pun biasa kan dalam keadaan macam itu, pergi ke RNR Macap, contoh RNR Macap, ada orang dalam toilet. Biasanya kalau orang itu menyandar dekat bahagian pintu, kita tak nampak tu baju tu, tapi dia bagi tahu, dia kata dia nampak. Itu dekat situ pelik lah. Saksi berkenaan turut memberitahu mahkamah bahawa beberapa guru pernah memaklumkan kepada pelajar perempuan bukan mangsa buli, bahawa Zara ini bukan mangsa buli, sebaliknya meninggal dunia akibat mengambil nyawanya sendiri. Ini yang dia kongsi dekat mahkamah. Saksi ditanya, adakah cikgu pernah memberitahu bahawa kes Zara bukan kes dibuli, tapi kes yang mengambil nyawanya sendiri? Saksi menjawab, ya. Maksudnya cikgu dekat musalla sebelum-sebelum ini bagi tahu dekat pelajar-pelajar lain yang mana Zara ini adalah pelajar yang, saya guna perkataan yang paling tidak sensasi lah ya, tidak kontroversial, mengambil nyawanya sendiri. Cikgu bagi tahu Zara ambil nyawanya sendiri. Dan saksi ini mengatakan, ya, cikgu pernah bagi tahu macam itu. Perkataan yang digunakan oleh cikgu ialah dia tidak tahan sudah tu. Itu yang dikatakan oleh saksi kanak-kanak ini. Nawaitu mandi pukul 2, pukul 3 pagi ni sebab tak nak bersesak-sesak. Lepas selesai mandi, dia kata dia buat apa? Kemas buku, siap-siap, sambung tidur. Lepas mandi tidur balik. Itu yang jeng-jeng-jeng tadi tu. Bangun awal nak mandi itu satu hal dah. Dia kemudian dia tidur balik tu pun satu hal. Kemudian tuan-tuan kena ingat, saksi sebelum ini lah, saksi dewasa, Linah Mansudin. Kan Linah Mansudin ada bagi tahu, memang tidak menjadi kelaziman kepada pelajar-pelajar di SMK Tun Datu Mustafa, terutamanya pelajar blok asrama ini, tidak bangun pada awal pagi. Okay? Itu pengakuan daripada Pak Gad di situ. Dan tuan-tuan kena ingat, saksi kanak-kanak ke-15 pun bangun pukul 3 pagi juga. Kerana apa? Kerana tujuan dan nawaitu yang sama jugalah. Bangun pagi kerana nak elak kesesakan lalu lintas, dan itu memang menjadi kebiasaannya. Maksudnya dekat sini, 2 orang dalam waktu sekarang ini dikatakan bangun pagi, bangun awal pagi, bukan bangun pagi bangun awal pagi, pukul 3, pukul 2. Pukul 3, pukul 2 bangun kerana tak nak kesesakan lalu lintas. Cuma yang peliknya, macam mana Pak Gad di sana mengatakan yang mana pukul ataupun waktu-waktu sedemikian ini tidak ada dan memang tidak menjadi kebiasaan kepada pelajar-pelajar di sana mandi, bersiap-siap. Pukul 2, pukul 3 pagi ni bukan menjadi kelaziman pelajar di sana. Dan apabila lawyer Shahlan tanya kepada Pak Gad dekat situ, adakah ada pelajar bangun ketika pukul 2, pukul 3 pagi di asrama itu, Pak Gad bagi tahu kata apa? Tak ada seorang pun bangun.
Ini soalan lisan daripada lawyer kepada Linah Mansudin, Pak Gad di sana. Kemudian saksi masuk semula ke bilik, bersiap-siap kemas buku dan sambung tidur pada jam lebih kurang 3 pagi. Saksi mengatakan tidak mendengar apa-apa bunyi selepas itu. Maksudnya pukul 3 pagi itu kan di mana Zara dikatakan ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang. Betul tidak tuan-tuan? Dan yang anehnya pukul 3 pagi, saksi kanak-kanak ke-21 ini, saksi kanak-kanak ke-22 ini memberitahu kepada mahkamah dia tak dengar apa-apa. Sebarang bunyi jatuhan ke, sebarang bunyi yang aneh dan pelik ke, tak ada. Ketika itu pukul 3 pagi, saksi ada dalam bilik. Waktu yang sama dikatakan Zara ditemui tidak sedarkan diri oleh pelajar saksi ke-15 itu, yang sebelum ini, kan? Pukul 2.30 sampai pukul 3, ialah pukul 3 suku, lebih kurang macam tu, dia belum tidur. Dia tak dengar. Dan saya tak pastilah sama ada dia terserempak ataupun tidak dengan saksi kanak-kanak ke-15 itu, kan? Saksi kanak-kanak ke-15 kan dia turun nak cuci pakaian, betul tidak? Dan dia turun daripada aras dia untuk cuci pakaian dekat bawah. Kemudian dia terjumpa satu jasad yang terlantar di dalam longkang dengan nafas yang kuat. Dia tak pakai spek. Dia hanya tahu itu hanyalah manusia. Dia cuba kejutkan tapi tidak menjawab. Yang kata hujan lebat ribut petir tu, kan, seorang saja bah, kan, Abang Adin komen, seorang saja kata hujan lebat malam itu. Kalau lepas hujan, kalau kita terima lah yang mengatakan fakta malam itu adalah hujan lebat, ribut taupan katakan, tentunya pukul 1, pukul 2 pagi lepas hujan ni sejuk. Dan ini saya tak kata dekat siapa-siapa, saya kata kalau kawan-kawan saya lah, kalau sejuk pukul 2, pukul 3 pagi ni, sejuk tuan-tuan. Tengah best tu layan tidur tu, kan? Tu kawan-kawan saya lah, saya tak kata dekat siapa-siapa. Apatah lagi mandi pukul 2, pukul 3 pagi, kemudian siap-siap tidur balik. Itu pun saya kata pelik lah kalau untuk, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kawan-kawan saya lah, saya kata macam itulah. Pengesahan ini bersikap berani tuan-tuan, kan? Berani itu berani kenapa tu? Kerana mengesahkan kepada kita dan kepada mahkamah bahawa memang Zara ini disasarkan, diintai sudah sekian lama, hanya menunggu masa untuk dikenakan lah, kalau kita diizinkan untuk gunakan perkataan itu, kan? Sebelum detik Zara ditemui tidak sedarkan diri, sebelum detik Zara dimaki, sebelum itu pun Zara pernah dipanggil. Selain itu, saksi mengakui pernah mengambil buku milik Zara. Ambil ni kat mana? Ambil di dalam bagnya tanpa pengetahuan arwah dan membaca buku tersebut atas arahan seorang pelajar lain yang tinggal di dom yang sama. Namun saksi tidak mengingati siapa pelajar yang menyuruhnya berbuat demikian. Kata peguam tersebutlah yang cerita kepada kita ni, Syarul Nizam.
di mana saksi kanak-kanak ke-21 ini, tuan-tuan masih ingat lagi kan, dia satu dom dengan Zara, pelajar junior. Tapi yang peliknya dia baca diary Zara atas arahan seseorang pelajar yang tinggal di dom yang sama lah. Tapi pelik yang kedua adalah dia tidak ingat, dia lupa siapa yang suruh dia berbuat demikian. Itu yang dia akui dalam mahkamah lah. Saya tak nak terjun kepada spekulasi, cuma itu saya fikir tanda tanya lah kat situ. Dalam keterangannya, saksi juga memberitahu bahawa Zara pernah mengadu kepadanya tentang gangguan daripada seorang pelajar senior lelaki. Saksi mengatakan bahawa Zara pernah berkata, "Weh, tolong bah aku kena kacau." Yang merujuk kepada seorang pelajar senior lelaki. Saksi teringat satu kejadian di mana dia berjalan bersama dengan Zara dan terserempak dengan pelajar lelaki itu. Ini satu pendedahan baru di mahkamah, the only pendedahan tentang di mana Zara selain daripada diganggu oleh pelajar senior, dia juga diganggu oleh pelajar senior lelaki. Dan Zara sendiri mengadu kepada dia lah, mengadu kepada saksi kanak-kanak ke-21 ini. Okey, seterusnya. Pelajar tersebut memanggil, "Oi Zara, Zara sini kau." Kemudian Zara kata, tolong aku." Saksi kemudian memberanikan diri untuk berkata, "Jangan bah menggete." Menggete itu maksud dia menggatal lah. Jangan menggatal sama pelajar junior, sebab kau sudah ada girlfriend. Kata dia lah. Saksi mengatakan Zara pernah berkata, "Weh, tolong bah aku kena kacau." Yang mana pelajar tersebut memanggil Zara. Kemudian Zara kata, tolong aku. Kemudian saksi kanak-kanak ke-21 ini memberanikan diri juga berkata, "Jangan bah menggatal, menggedik sama pelajar junior, sebab kau sudah ada girlfriend." Saya tengok yelah, dia mungkin ada kaitan dengan kenapa Zara tidak disenangi ni, kan? yang kita peliknya, kenapa dia boleh ikut apa yang kawan disuruh tu. Dan pelik yang kedua adalah macam mana dia boleh terlupa orang yang suruh dia baca tu, kan? Dia tak bagi tahu. Zara tak disukai kerana budak-budak di sana tu merasa bosan. Yang kedua, kerana merasa terganggu dengan soalan mengenai berapa hari sudah haid. Setiap kali pelajar yang uzur dan tak dapat solat, sedang berehat dan tidur di ruang belakang musallah. Ini dua punca kenapa berdasarkan saksi kanak-kanak ke-22 ini bagi tahu kepada mahkamah punca Zara tidak digemari oleh pelajar di sana. Berdasarkan saksi kanak-kanak, Zara juga seolah-olah macam didengki ataupun jealous lah, sebab diganggu oleh seorang pelajar senior lelaki yang mana ada girlfriend dia. Ini saya fikir cinta tiga segi yang tak terjawab, tak terbalas, dan kemudian ada pihak ketiga yang sakit hati pun menjadi punca dan faktor kepada Zara tidak digemari di sekolah tersebut lah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.